Okay, boleh masuk. Cik Iman boleh bercakap. Terima kasih. Selamat pagi Cik Iman. Terima kasih kerana hadir untuk sesi kemudian hari ini. Sebagai permulaan, boleh Cik perkenalkan diri secara ringkas? Selamat pagi Puan. Terima kasih atas peluang ini. Nama saya Nur Iman Batisha binti Muhammad Sofi. Saya merupakan graduate Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan dari UNITA International University. Sepanjang pengajian saya aktif dalam aktiviti co-curriculum, terutamanya sebagai esko keusahawanan Majlis Perwakilan Pelajar yang banyak mengasah kemahiran pengurusan saya. Menarik. Sepanjang tempoh pengajian atau selepas tahap pengajian, adakah Cik Iman mempunyai pengalaman kerja atau latihan industri? Ya, saya menjalani latihan industri selama 6 bulan di sebuah syarikat pemasaran digital. Di sana saya diberi tanggungjawab untuk menguruskan kandungan media sosial, berusaha dengan pelanggan dan membantu dalam penyediaan laporan mingguan, presentasi jualan. Saya juga pernah menjadi sukarelawan dalam beberapa program seperti komuniti yang dianjurkan oleh universiti. Bagus. Dari pengalaman tersebut, apakah kemahiran utama yang Cik rasa paling membantu dalam pekerjaan? Saya boleh katakan saya mempunyai kemahiran komunikasi yang baik, mampu bekerja di bawah tekanan serta mahir menguruskan masa dengan efisien. Saya juga selesa bekerja dalam pasukan dan cepat menyesuaikan diri dengan suasana kerja yang baru. Selain itu, juga saya celik dalam IT dan biasanya menggunakan platform digital seperti Canva, Google Microsoft dan Microsoft Excel. Baik, sekarang ni kami ingin tahu bagaimana Cik Iman menangani cabaran atau konflik dalam pasukan. Pada pendapat saya, komunikasi yang terbuka dan profesional sangat penting dalam menyelesaikan konflik. Saya akan cuba mendengar pandangan semua pihak terlebih dahulu, dan jika perlu, saya akan cuba untuk berbincang secara empat mata untuk mencari penyelesaian terbaik. Matlamat saya adalah untuk memastikan keharmonian pasukan dan kelancaran tugasan itu. Bagus. Itu satu pendekatan yang sangat profesional. Sekarang, boleh Cik kongsikan matlamat kerjaya Cik dalam masa 5 hingga 10 tahun akan datang? Sudah tentu, saya ingin membina kejayaan dalam bidang pengurusan atau pemasaran, dan cita-cita saya untuk menjadi pengurusan projek atau ketua jabatan yang berkaliber. Saya ingin terus belajar, menghadiri kursus profesional dan menyumbang idea-idea baru kepada organisasi di tempat saya bekerja. Terakhir sekali, mengapa Cik Iman rasa kami perlu memilih Cik berbanding cara lain? Saya seorang yang komitmen, teliti dan sentiasa memberi perhatian kepada kualiti kerja. Saya juga sangat menghargai nilai kerja pasukan, dan saya yakin pengalaman serta kemahiran yang saya miliki dapat berikan nilai tambah kepada organisasi Puan. Saya sentiasa bersedia untuk belajar dan perbaiki diri. Terima kasih Cik Iman. Kami menghargai masa dan usaha Cik untuk hadir ke sesi ini. Kami akan hubungi Cik semula setelah keputusan Puan. Terima kasih sekali lagi Puan. Saya hargai Puan ini dan berharap dapat menyumbang kepada organisasi Puan dalam masa terdekat.